So sekarang pukul 11.37 kan. Kita daripada Alor Gajah akan ke Rembau 42 minit daripada sini. So stay tune. Hashtag glamping Timasi. Bagaimana anda boleh lihat, kita dah sampai. Kopi itu bukti yang pahit juga bisa dinikmati. Yeah. Inilah kenangan kita. Let's go. Masuk lah. Tak. Okay, 2 single, 2 queen. Bro, ada aircon. Ni estetik, kipas semua ada. Ni 3 4, okey tak. 4. Boleh guling-guling lagi. Ada 5 tempat saja. Mana cerita tak? Ni option. Kita dekat Diamond Hill. Okey, modul tak banyak. Kurang sikit aktiviti. Set Buana. So far better Buana. Buana memang cantik, ada gunung apa semua, tapi kurang aktiviti sikit. Terlalu dalam ah. Okey lah. Maybe lah, mana tahu lelaki pula kan. Sebab in future lah. Tempat dia okey. Untuk nama view lawa. Cuma Sikit lah. agak sempit sikit. Harga murah. Dalam jauh sikit. Betul bro. Glamping buka pub gunung. Oh, sungai bawah ni lah. Oh ya. Hello. Hello, hai, assalamualaikum. Selamat kembali lagi bersama kami. Today is the day. Today is the day for our final journey together. Kita pergi glamping 2 hari 1 malam di Rembau, 25 orang. Unfortunately 3 orang tak dapat ikut, but that's okay. Alhamdulillah, at least 25 ada. Alhamdulillah. Jumpa anda di sana. Tak, kita sarapan dulu. Makan dulu, brunch. Perasaan saya, tip terakhir, sedihlah sikit, nanti lepas ni tak jumpa dah kan. Hai. Tiba aku malu kan. Hai, so saya excited lah. Walaupun tak ada duit kan, tapi demi classmate guys, demi classmate. Sekejap, kita QR dulu sekejap. Ni last trip kita orang for this semester. So I harap trip ni gonna be the best ever to be remember. So mula aku tak nak pergi, lepas tu diorang paksa aku. So aku harap best lah, tak ada apa konflik kan. First of all nak cakap thank you kat budak lelaki sebab dari SEM 1 korang dah selalu arrangekan trip kelas kita. So macam thank you gila lah, macam sampai SEM 5. Lepas tu aku nak cakap harap-harap kita boleh enjoy this last trip together sebab nanti kita tak jumpa dah. So aku harap korang nanti belajar elok-elok nak kahwin nanti jangan lupa jemput. Saya akan enjoy. Nak cakap apa? So saya mengharapkan last trip ni akan jadi trip paling best untuk kita sebab kita tak tahu lagi bila kita jumpa. Lepas tu itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Hari ni kita akan pergi glamping dekat Buana namanya. Situ. Ya, glamping. Korang ada? Korang tak ada. Guys, kelas C je ada. Kelas lain boring. Dia orang tak seronok. Dia korang benda. Dia korang yang ni jangan masukkan sekali ya. Sensor. Melodi. Hai korang, hari ni kita orang nak pergi glamping dekat Rembau. So, ini untuk bonding time dengan classmate. Kita orang sedih sebab dah nak habis dah. Terima kasih untuk 2 tahun setengah ni sudah jadi kawan saya. Korang memang terbaik. Harap adalah classmate jumpa untuk degree nanti. Dia pun sama. Kalau rindu datang sungai-tangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekarang kita orang berada di Medan dan kita orang nak gerak ke Rembau, Buana kita. Stay tune guys. 1, 2, 3.
Rasanya perjalanan kita akan selamat. InsyaAllah selamat. Sebab kita ada Amar. Kalau Amar jatuh, kita jatuh. Dia ingat kalau kapal tu jatuh, biar kapten dia jatuh. Orang lain jangan. So kalau Amar jadi, kita biar Amar je. Apa pendapat korang semua? Kepadamu kekasih. Apa perasaan kau? Perasaan? Apa benda main perasaan ni? Apa tak buka je? Sedap kan kain ni? Kain kau macam sedap. Sekarang dah pukul 1:30 dah. Ya je kau. Ya betul lah. 1:30 dah. Unfortunately, roster untuk Azia Kodi dah berubah sikit. Sebagaimana kau tengok. Biasa ada Ipan kat sini, tak ada Ipan dah. Ipan dah hitam. Okay guys, welcome. So kita dah update roster untuk Azia kita. Kita ada Bashira Harisha, Nurul Syafiqa. lagi seorang. Lagi seorang lagi. Kau lah. Sini. Siti. Alhamdulillah dah tiba. So ini anak-anak baru sampai. Ini dia anak-anak. Alhamdulillah semua berjaya sampai. Alhamdulillah. Hai guys. Kau tahu semua dah sampai selamat. Semalam dah datang Messi. Shout out Birul. Sampai. Nasib baik tak ada taik lembu tadi. Jujur lah, sampai syahadat kau lah hampir merajuk lah. Merajuk Tengah merajuk lagi tu. Stay tune. Jangan. Business. Dah. Jangan dengar cakap dia. Business Mesco. Wah. Terima kasih pilih Buana sebagai tempat you. So this is the wristband. Jangan ketat-ketat. Syahadat dah baring dulu. Hi guys. Selamat datang ke Glamping IC. Ini sikit. Our last vacation. Where's your... So, kata-kata khidmat. Saya amat hargai segala apa yang kita lalui bersamanya. Sungguhnya setiap saat merupakan pengajaran yang saya tahu. Walaupun saya tidak hargai sekarang, tapi saya akan hargai. Sungguhnya pengajaran yang amatlah penting untuk membentuk saya menjadi insan yang lebih cemerlang, gemilang, terbilang, cerdas dan bergas. Alhamdulillah, based on reaction semua happy. So effort semalam kita orang stress tidak terbazir lah. Alhamdulillah. Hari ni. Walaupun ada assignment yang kena hantar lagi, ada bengkel lagi, final pun belum lagi. Tapi Alhamdulillah, ini adalah momen terakhir yang kita perlu hargai. Jadi plan kami jadi akhirnya. Kita akan pergi ke kemah tiga nenek. Ini kemah perempuan. Assalamualaikum Majalah TV3. Assalamualaikum. Nak raya ke? Boleh tak kita interview sikit? Apa tu tuan rumah ni tuan rumah? May I come in? Come in. Okay. Hai, so ini adalah kemah kita orang. Nuri, kepala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi selamat datang kepada dalam sabar sekali lagi. Selamat datang ke kemah Tiga Nenek. Walaupun nama dia Tiga Nenek, kita orang bukan nenek tau. Dah ada 8 wanita cantik dalam ni. Saya akan review dari belah sini. Dia punya atap sengit. So kita akan jalan macam ni. Satu tilam untuk seorang, ini tilam untuk 3 orang, 3 orang, 3 orang. Jadi cukup. Okay, Harisha akan sambung seterusnya. Dan kemudian di sini kita ada meja, and then kita ada aircon, kita ada cermin, kita ada pokok. Ya, itu saja untuk hari ini. Bye! Kita ada aircon dekat sini. Sejuk gila guys. Aircon tu, Bapak Asmat tu. Awak situ. Saya sini. Awak bukan kat luar? Bukan. Itu yang kalah. Sorry. So we go continue to Tiga Batu. Tiga batu. Tiga Batu punya kemah. Tiga batu. Assalamualaikum. Majalah TV3.
Hai, ini kemah kita orang. Kita orang ada Ain, ada Nuki, ada Ed, ada Diana, ada Aznim, ada Nadira, ada Syaza, ada Vika. Kita orang rasa gembira sebab tempat ni happy sangat, cantik sangat. So stay tune guys. Macam kita pusing-pusing guys. Kita buat apa kat sini? Akhirnya Pika ikut kita walaupun dia dah lama tak ikut kita pergi trip. Sekali aku lah. Dia tak ada no comment about that. Sekali aku lah. Cheesy lah. Semarak tu sumpah. Weh, aku sayang Semara forever tau. Dia tak sayang kelas kita tu sumpah. Lepas ni aku keluar dengan Semara hari ni. Kalau tak aku pergi tengok sunset tau. Dah cuba? Ha? Kau tak pergi tengok sunset tau dengan budak Semara hari ni. Matahari tu setiap hari kau hidup ada. Makan yang gepuk lagi. Orang entah dah mati dah. Bapak macam gila. Hari-hari aku tengok korang kot. Kau lagi pilih matahari daripada kita orang. Weh, sebab korang tidak menyinari macam matahari. Oh my god! Oh god! Betul dia. Betul dia. Love Poknyol. Cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya bintang. Oi! Terima kasih. Okey, lelaki. Jom. Saya jadi host baru. Fesi-fesi, jom. Sini. Kat dalam bilik kita ada pelbagai. Asal beg aku kat luar. Jom masuk. Wah, ni paling Oh, gempak ni. paling besar. Bilik paling besar kat sini Boleh muat 8 orang Member dah tidur. Fik, bagi review Fik. Korang kena ready untuk vlog malam. Okay, cool. Relax Fik. Kita ada je insya. Kalau aku sakit. Tak apa. Jawab aku tolong kat bawah. Ucap. 1, 2, Allah Akbar. Kita kaki. Kaki depan. Bye Fik. Let's go. Aku tak. Mana kata asal ni etik aku baruan. Etik orang sanggup. Wait. Sanggup. Tak boleh. Kena balik bola. Jangan bahaya. Okey. Fik. Sorry. Wait. Wow. Bagi. Dah. Kalau minum benang baling capak dia.
Sungai Udang. Shout out to Sungai Udang. Apa benda tu Syadat? Bang. Kelebang menang. Sumpah lah. Kelebang menang. Kat Kani Store cari barang. Bukan. Cari barang-barang untuk buat burger malam ni. Meanwhile, Korang nak pusing-pusing? Ayo! Bye! So, Syadat sekarang kita tengah buat apa sekejap? Tengah beli bahan-bahan untuk buat burger malam ni. Bagus lah. So kita dah ada daging semua, dah ada sayur. Roti je benda. Roti burger. Nampak function tu. Mahal. 3 hours later. Timunnya mana? Potong belakang ni dulu kot. Potong ujung-ujung dulu lah. Sampai je. Tengah dulu. Banyak sangat tu. Banyak sangat. Benda dah ada dah. Kau mesti kau makan. Bro. Tembus saya tau. What's your problem? Cepatlah. What you gonna do, buddy? Cepatlah. Anjay, tak sabar. Okay. Aha, okay, semua tepuk tangan. Shit. Tak masalah dia. Banyak my bag kau? Sorry. My bad. Kau balik main chess je lah dah. Ini yang bermain volleyball. Let's see mana tu. Jatuh lah ni. Dah tadi tukar. Tukar. Okey. Ni kan tadi? Ayo. Anjay. Anjay. Okay. Jatuh ni. Gentle. Padu. Okay, ambil tangan kau. What's wrong, bro? Muka main volley ganas sangat tadi. Maksudnya tak ada muka atau pukul-pukul lagi kan. Alhamdulillah. Mana Imam? Alamak, Imam main musuh pula. Main bayan pula. Feeling dah masih seronok. Allah. Panjang ni. Tak balik siap. Pergi balik bukan tempat apa tu. Okay, first listening, okay, today everybody. Just a 3 claw. Alright, gotcha. Okay. Alright, boss. That which one they already clawed, put here, okay? Yes, chef. Okay. Good. Shut up. have to Yes, cut chef. this Please. into 3 pieces. Cut the bun. Alright, chef. Yes, chef. By the 2. Thank you. Everyone. Yes, chef. Gordon. Them. Gordon's head. Everybody. Bro. Please do not play in my Sorry, kitchen. chef. Good. Masya Allah, YB. Ui, luangkan masa bersama rakyat. Alhamdulillah, YB. Tolong undi.
Allah, bagusnya orang-orang kita. Orang muda bagusnya, ya Allah. Okey, jom. Serai, arang, minyak, bawang. Weh. Ada main-main kau main. Main tu. Bodoh lah. Apa ni main pegang-pegang? Kopi ada elok. Kopi ada elok. Kopi tak menentukan. Anjay. Anjay. Yun. Allah Akbar. Kena touch. Okey, makan. Ya. Makan anak-anak. Okey. Okey, try rasa. Makan. Bismillah. Makan duduk. Padu tu. Makan kawan-kawan. Plan last minute pun dapat juga. Padu. Walaupun dah pukul 9.30, 10 lah. Shout out to Lokman Hakim, Aman Sadam, Emil, Afiq, Amar, Arif, Syadat, semua memang on fire. Kawan-kawan. Lokman sampai sekarang still kipas. Nyom. Padu man. Gila. Best gila malam ni semua bonding. Ni memang mimpi sampai esok ni. Dah lah sudah tu. Ni burger pertama dan terakhir kita aku makan daripada kau. Aku akan beritahu anak-anak aku pasal burger ni man. Okay, ni Syadat masak. Kita tengok apa rasa dia. Ni review jujur tak ada paid review ke apa. Bukan bulan. Lemak ada lah. Oh, lemak sikit lah kita bagi. Manis-manis. Overall okey lah. Kan? Untuk Syadat. Per 10. Per 10. Dua. Baik tu. Thank you dah. Gaya lebih lah. Susah lah buat podcast. Tapi kau pada perempuan dah faham kena main. Aku main. Aku yang nak. Alhamdulillah. Sekarang pukul 2 pagi. Basically malam terakhir kita bersama selama-lamanya. Tambahlah malam bersama classmate untuk diploma ni. Habis buat kerja. Okay, aku mesti post video ni lepas habis diploma kan. So kepada classmate, thank you so much from the bottom of my heart. Terima kasih kerana jadi sebahagian daripada hidup aku. Walaupun kau ada depan aku ni kan, tapi aku pasti it's gonna hit different bila dah habis baru tengok ni kan. Alhamdulillah. Selamat malam. Tunjuk bukti pukul 4. Tak payah tunjuk yang ni. 4.23. Okay, tunjuk yang ni. Pagi. 24. Yes. Alhamdulillah. 7.5 minit. Budak perempuan dah bangun. Lelaki ipan je. Aku ada semua tidur. Alam berbunyi. Alam bangun. Orang tak bangun. Aduh. Benda dia punya. Selamat pagi dunia.
Best cream nasi Sekarang pukul 9.26. Kita janji mandi sungai pukul berapa? Hai korang, cuba tengok kita orang tidur pukul berapa? Tapi tidur kau apa? Tapi sebab semalam kita podcast tau ah. Tidur kau apa? Korang podcast aku dengar tau. Oh ya? Sungai. Cakap ada kau boleh jadi videographer. Pelakon tu kan. Okay, Okay, sungai ada. Tapi tempat tak ada lah. Nak turun nak tahu mana lokasinya. Sejujurnya agak underwhelming lah dia punya. Cebi je. Comel je. Jangan disappointed sangat guys. Tapi kenapa macam tak basah weh? Basah tu. Dah tukar lah ni, dah tukar. Basah gila. Hampir lemas tu tadi sumpah. Expectation. Letak lagi expectation tinggi-tinggi. Best gila mandi basah. Basah ya. Weh, Apa balik? Ayam yang berkokok. Okay, Assalamualaikum. Nak cakap terima kasih kat semua yang contribute daripada start kita survey sampailah habis, semua bincang, discussion tu semua. Terima kasih yang last minute yang join juga, yang dah bayar. Terima kasih sangat-sangat. Dan aku harap semua orang enjoy lah. Dan semua suka apa yang aku masak semalam. Terima kasih. Alhamdulillah semua going well. Terima kasih semua yang join. Sebab aku dah lama plan dengan Syadat nak buat benda ni. Itu je. Okay. Kau ni janganlah lari je. Sabar. Just apa like Sikit dah. something lah. Something dah. Alhamdulillah everything goes well. Semua pun happy insyaAllah. So banyak benda kita orang buat daripada SEM 1 sampai SEM 5. Banyak benda manis, banyak benda buruk. Banyak benda pahit, banyak benda manis, banyak benda buruk. Banyak benda pahit, benda manis, benda buruk. Pahit, manis, buruk. So ni last day kita orang. Lepas ni kita orang dah tak ada macam ni semua. Maybe kita akan jumpa kat Palam. Tapi vibe dia, kenapa nak jumpa kat Palam? Tapi vibe tak sama dah lah macam sekarang. So aku harap korang tak lupa lah kita. Walaupun ada lah yang nak follow tu kan, siapa tak tahulah kan. Tapi so sekarang kalau jumpa ke tengok status ke story ke reply lah, like interact. Ya, still interact. Kalau sorry doh, aku tak follow tapi aku stalk kau. Hari terakhir best lah trip ni best. Tapi sedih lepas tak jumpa korang dah. Jumpa final je, 3 paper je. Assalamualaikum. Saya Nuki, saya introvert lah. Maaf Kak. Bye semua. Jangan terindu aku teh. Aku memang orang penting tapi tak apa. Aku pun akan rindu korang juga. Muah. Aku syukurlah kenal dengan siapa yang aku kenal sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih. Syadat kalah dia main carrom. 2 je tau. Malas Comeback lah kan. 2 je tu. Syadat kalah. Sebab tak habis gitu tadi kan. Tapi still Syadat kalah. Tu lah kat sana Syadat kalah. Hey guys, so hari ni is our last day glamping. Budak-budak kelas 5C. Tak nangis? Nak nangis ke? Tak payahlah, kita jumpa lagi kan nanti. This is not our last trip kan. Nanti dah 3 pun lepak-lepak lagi dah. Bapak dah cakap lebih-lebih nanti kan. Dah cakap. Terima kasih korang jadi moderator, buat aktiviti semua. Alhamdulillah semua berjaya lah. Korang saya punya idea tu semua. Saya punya idea. Aku tak dengar. Oh tak dengar ke? Cakap dia.
Tak nak dah korang dengar. Saya gempak. Kita orang main cari game 007 Bank. Lepas tu Truth or Truth, Spicy Questions, Mafia. Semua best. Saya tu. Saya yang provide all the question. So saya rasa trip kali ni best buat saya lah. Saya rasa all the best dah korang. Saya sedih nanti kalau ingat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Syukur lah. Aku last minute lah jadi sebenarnya kan. Walaupun aku tak jadi mula-mula tau. Tapi last minute lah. Sebelum ni memang tak jadi lah sebenarnya. Apa pun bersyukur lah. Happy ending lah untuk kelas kita. Apa-apa pun kita jumpa kat Palam lah. Aku tahu semua Palam kan. Kita jumpa kat Palam. Dan KPM, jangan risau. KPM dekat je. Dan jangan lupa kita orang kan, sekelasmate kan. Jangan lupa. Tak ada feeling sangat demam kan. Tapi seronok. Terima kasih Diana Amirul tolong potong roti semalam. Terima kasih Amma, Luqman tolong masak. Terima kasih siapa lagi? Terima kasih Poknyul, terima kasih Afiq, Syadat, teman aku beli barang. Terima kasih Zara dengan Tasha buat aktiviti. Terima kasih Mirul buat function teruk semalam. Seronok lah sebab banyak benda yang tak pernah berlaku dan tak expect berlaku semalam. Aku happy lah. Terima kasih semua, jaga diri. Okay, so terima kasih kepada semua. Game ni have fun lah. Nurin power gila main volleyball tu. So aku seronok and banyak pun sebab aku kan tak pernah pergi ikut trip sebelum ni kan. Bola beracun pun nak so, main. So okey lah. Ibu semalam ada injek sikit lah ni. Zoom. Dah surut sikit lah. Okey lah. So have fun lah semua. Thank you to Syadat. Sebab functions you Amma Ari tu je. Semua yang penting semua have fun. Tak ada yang rasa terpinggir ke apa ke. So far semua dapat main. Aku tak nampak orang yang tak main pun. Bermakan, tiba raja tu. Tadi tengok Arnab kan tengok main basikal semalam. Pergi apa? Sungai. So aku rasa semua have fun insyaAllah. And kita tak nak sedih-sedih kan. Nanti lah, yang sedih-sedih nanti lah. Semua sudah habis kita punya trip yang terakhir kita bersama. Janganlah tak akhir. Lepas diploma kita keluar lagi. Terakhir for diploma. Ya, terakhir for diploma. Tapi lepas diploma kita kena keluar lagi tau. Kita kena keluar lagi tau. Okay. Aku yang ke sini tau tapi. So macam tolong macam kita keep in touch lagi. Lepas tu pergi trip lagi. So that this won't be the last time kita jumpa each other. Saat aku sini. Saya akan rindu korang semua. Terima kasih. Annyeonghaseyo, this is our last day. Dah nak balik dah. Terima kasih kepada semua orang yang dah contribute dalam trip glamping ni. Semua orang memberi kerjasama yang baik. Masakan semua sedap. Terima kasih siapa yang masak, siapa yang potong, siapa yang semua. Sumpah korang keempat gila. Having fun main game banyak-banyak. Alhamdulillah semua. Okay, semua seronok, fun. Semua orang pun supporting. Fun lah. Kali ni memang like legit fun. Okay, thank you. Buat ada skrip kan? Apa tu? Syadat kalau main Karim dengan Tasha bergila. So thank you korang for this trip. Budak lelaki, make it work. Paksa aku pergi, kalau tak ada aku tak nak pergi semacam. Make sure Syadat buat vlog best. So sejujurnya kan, there is no word that I can describe the feelings that I'm feeling right now. There's like a little bit of sadness, a little bit of excitement, a little bit of confusion, a little bit of everything lah. I think that's the best way to describe everyone lah. There's everything in everyone, and that's what makes you guys special. Kau satisfied dengan trip ni? Kan kau yang ni, yang beria. Aku satu je problem lah throughout the whole trip lah. Lapar je. Lapar ke? Lapar sangat ke? Lapar, aku rasa macam puasa tu. Bila paling lapar? Setiap masa Semalam tidur pukul berapa bro? Semalam tidur 4.30. Lepas tu bangun subuh tau. Kau sebenarnya rasa kita akan ada keluar lagi ke sebenarnya? Ada apa? Akan keluar lagi ke sebenarnya? Aku rasa not in the near future. So 10 years lah. But will be in the far future.
Okay, faham lah. Nanti aku jadi CEO. Aku bawa korang semua pergi haji kan. Serius? Oh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bye-bye glamping. Ini kan kamu kau. Video saya Nabil. Saya Nabil. Sini. So, cerita sikit kita daripada Angin Keput tadi apa jadi? Lepas tu kita tunggu Daripada okey yang tunggu setengah jam kat Mixu bro. Buat tidur dalam kereta. Sangat pisang. Dan lepas tu kita straight go to IB right now. Ada bengkel lah, bengkel. Ya, literally tiba-tiba habis awal sebab ada orang nak pakai dewan tu. Dan kita tengah barai ya. Si Syadat tak tidur lagi tu. Pukul 4.30. Basically nampak semua dah peluh-peluh dan nangis-nangis ni. This is literally our last moment lah together dekat sini lah. Lepas ni jumpa pun dekat DTS Dewan jawab soalan je. So this is it lah. Habis lah. Sampai sini saja vlog kali ni. Random evening. And then semua walaupun aku dengan Syed dah buat plan ni terlalu rushing dalam masa 2 hari. Isnin bincang, Selasa visit, Rabu pergi, Khamis balik. Dan sangatlah jalan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Walaupun penat tapi best. So ni last. Last lah. Last. Ni kita last ni just nak cakap ni last vlog daripada Syadat dekat diploma kita orang. Maybe mungkin lepas Syadat dengan bro dan degree dia. Ya tu. Kalau degree kalau ada, kalau Syadat kalau ada kawan yang masih berkira tentang kita orang lah. And then tak ada apa nak cakap banyak. Just kita apa yang kita buat kat YouTube Syadat ni adalah the best moment kita ada kat di rumah. Enjoy. Bye. Main-main lah orang, malu kat orang tu. Ucapkan selamat Hari Raya. MG thank you Hari. Let's go. One, two, three. Thank you buat pakai ini air yang telah air supply kepada jebat-jebat dan murah semua ini air daripada air. Mantap Nabi Muhammad ni. Sudah tiba masanya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kita. Ustaz dah berpulang.
pura-pura kita bahagia. Aku tahu kau takut tapi jangan bimbang. Sudah terbukti dalam reminiscensi aku kan